kita ni tak berapa lama nak puasa pula. Nak puasa pula. Jadi perkara-perkara yang menjadi musim bagi kita hari kebesaran Islam nak siapa pula, iaitu Rajab. Kemungkinan esoknya siapalah Rajabnya. Maka malam ni alhamdulillah kita boleh setuh sikit-sikit, kerana Rajab ni salah satu bulan yang termasyhur juga di kalangan orang-orang Islam seluruh dunia, orang-orang yang beriman, bahawa bulan Rajab Allah Ta'ala meliurkan bulan Rajab saat itu melakukan iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana kita tak boleh nafi orang Islam bahawa Isra' dan Mi'raj ni satu peristiwa yang agung sekali di dalam agama Islam. Kerana dengan sebab Isra' dan Mi'raj ni, ibu-ibu, ayah-ayah, sebab adanya semaya yang kita duduk semaya di hari ni. Kerana Isra' dan Mi'raj, peristiwa ni lah yang Allah Ta'ala akadkan Nabi kita, Rasul kita, iaitu Nabi Muhammad kita ni ke angkasa, sampai ke aras. Allah Ta'ala perintahkan semaya, yang mana semaya sebelum pada Ning ni tak ada wajib lagi, tak ada lagi semaya yang turun ke atas manusia. Setelah Isra' Mi'raj ni lah peristiwa ni berlakulah, orang panggil adanya semaya. Semaya ni panggil hukum Allah Ta'ala yang pertama daripada atas turun ke bumi. Sebab tu semaya ni lebih sekali. Kalau kita tengok apa saja perkara yang berkaitan dengan semaya ni besar. Baiknya kalau kita tinggal dia besar dosa, dan juga ukubat Allah Ta'ala ni besar kepada orang yang meninggal semaya ataupun tak semaya. Begitu juga orang yang melakukan semaya. Orang ni selalu semaya, jaga semaya. Semaya dia Tuhan terima, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat kebahagiaan di akhirat lagi akan datang. Allah Ta'ala masuk ke orang ni, ataupun Allah Ta'ala balas dengan balas syurga. Maka ibu-ibu, ayah-ayah, jadi satu hadis yang mau baca saat ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata gano dalam hadis ni, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zamanu. Tu Rasulullah kata tidak akan terjadi kiamat, tak akan berlakunya kiamat, ibu-ibu, hingga mana? Hatta yataqarabaz zamanu, sehingga masa menjadi sikat, masa menjadi pendek, masa kau sikit. Ni Nabi kata tak akan berlaku kiamat, melainkan masa tu jadi sikit. Masa jadi sikit. Mana hak 24 jam jadi 20 ya ke? Tak. Tu. Apa maksud hak Nabi royak ni? Setelah lagi kita tengok. Nabi kata wa takunas sanatu kasyahri, dan adalah setahun tu, setahun saat itu seperti sebulan. Kita rasakan seperti sebulan. Tu Nabi kata wasyahru kal jum'ati, Nabi kata sebulan tu dirasakan seperti seminggu. Wa takunal jum'atu kal yaumi, sehingga seminggu tu dirasakan seperti sehari saja. Tu seminggu tu berasa seperti sehari ya. Wa yakunal yaumu kas-sa'ati, dan sehari itu kita rasa semacam sejam ya. Wa takunas sa'atu kad-darmati bin nar, dan sejam saat itu kita berasa macam sedikit daripada api. Daripada api kita panggil macam seperti kita kecih gesek cucu rokok tu. Tu nak ayat atas sejam tu Allah sikit sangat. Tengok orang isap rokok lah. Tu. Tu. Satu je dirasakan satu petikan api. Petikan api. Kita panggil lah ni, kalau orang lah ni macam kita buka gesek kita tu. Nyekeh kita tu nak cucuk rokok tu macam mana?
Allah nak ayat tu. Ni hadis Nabi tera-tera ibu-ibu ayah-ayah. Sebenarnya hakikatnya bukanlah semacam mana yang Nabi dek kata Zuhir tu. Tapi perasaan kita bukan berarti 24 jam tu jadi 18 jam dah. Dah semacam tu. Apa maksud hadis ni yang Nabi dek cerita ni? Boleh celah dunia bila nak jadi akhir, nak jadi kiamat, nak berlaku kiamat. Dunia nak musnah, nak punah habis dah. Nak ayat kata manusia hidup dalam kesibukan. Manusia dalam kesibukan. Kerana dunia terlalu maju ni, orang kejar dengan kekayaan dunia, dengan kemewahan dunia. Bila kejar terlajak, tak ada nak padu ke waktu. Seolah-olah masa tak cukup. Masa yang Tuhan beri kita 24 jam ni, masa nak tambah boleh 30 jam. Kerana masa sikap. Berasa sikap ya. Kalau orang nego ni berasa tak puas, gelak pula dah. Duk jual tu laku datang-datang gelak dah. Allah berasa nak tambah boleh 2 jam lagi. Tu nak cerita kata dunia ni bila terlalu maju, manusia tak ada perhati dengan waktu-waktu. Tu. Dah sibuk dengan kerja. Cerah pagi pergi situ, pergi sini. Tak ada selesai benda yang kita buat saat itu, Allah gelak dah. Esok pula Allah sikit sangat ya. Ni nak cerita kata masa saat ni Nabi royak kata dan setahun ni rasakan semacam sebulan ya. Ni macam kita ni learning ni nak masuk bulan Rajab pula. Esok ni bulan Rajab pula dah. Malam Rajab pula. Baru ni yang kita ingat kata kita dah dengar dah orang dah cerita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kenapa? Kerana kita orang Islam ni panggil peristiwa-peristiwa tahun ni hari kebesaran, hari besar di dalam Islam ni banyak. Tahun baru Islam, ma'al hijrah. Tu bulan Muharram, puasa bulan Muharram. Tu nak cerita kata. Lepas tu nak menyambut pula Ramadan. Nak cerita kata kita ni. Lepas tu Maulidir Rasul. Tu nak cerita kata Maulidir Rasul bulan Rabiul Awal. Ni dalam Islam hari kebesaran ni, hari yang kita mengingati. Hari tak ada besar apa, kita tu ambil kesempatan untuk nak kecek, nak belajar, nak mengaji, nak ambil istinbat, pengertian ilmu-ilmu yang ada di dalam peristiwa tu. Sebab tu penting kita orang Islam. Kita tak ada walai katung, kita tak ada. Tu dah ayat kata kita. Kita terucing kita tak ada. Walintai tak ada. Kita nak ayat tu. Tapi kita ada hari peristiwa hak besar-besar di dalam Islam. Yang membawa sejarah yang lama kepada kita semua. Maka kita di akhir zaman ni penting sekali lah kita mengingati benda-benda ni. Benda-benda ni penting sekali di dalam Islam kita. Pasal apa? Untuk nak meledakan umat-umat kita. Mudah-mudahan dengan kita bercakap, dengan kita bicara, dengan bercara, dengan kita buat forum, dengan kita ceramah, berkait-kaitan dengan perkara-perkara ni dapat meledor, dapat mengingati, dapat tanih roh-roh Islam terhadap umat-umatnya di hari ni. Kerana manusia lalai banyak hari ni. Bahkan tak erti dah. Generasi baru-baru ni tak erti dah Isra' dan Mi'raj gapo nama tahu. Tak tahu tak gapo nama generasi hok baru ni Isra' dan Mi'raj. Jadi tak tahu usul asal semaya kita. Tak tahu kebesaran semaya kita. Macam mana Nabi kita, macam mana berlaku Isra' dan Mi'raj. Pasal apa? Pasal kalau kita tak mengingati, jadi umat hari ni kosong sungguh. Sedangkan dia duduk sibuk dengan dunia dah. Dia sibuk dengan dunia dah, tak ada dah. Setahun macam sebulan je rasa. Sebulan itu macam seminggu je. Seminggu macam sehari je. Sehari macam rasa sejak je. Ni nak ayat tu, masa ni berlalu cepat terlajak. Terlalu cepat terlajak. Orang manusia ni macam burung pagi-pagi. Macam burung dah. Terbang. Cari makan jauh-jauh. Terbang cari makan. Dia makan lah orang kita hari ni pun. Jauh tempat kerjanya. Masing-masing di tengah jalan ni macam-macam. Bersusun. Jeng kereta motosikal nak ayat tu. Macam burung lah kita hari ni.
Tu nak ayat gelak tu balik pula tidur rumah start kejap je. Nak bangun pula tak ada dah, nak tahajud tak ada dah nak ayat tu. Nak semaya sunat-sunat sikit tak ada dah. Semaya waktu dah lagi hot dah tu, hot tak ada tu akan dok berlaku-laku kosong berlaku-laku. Banyak mana orang gitu. Sebab tu perlu kita beri kesedaran dengan munasabah melalui bulan-bulan yang mempunyai peristiwa-peristiwa yang agung seperti Isra' dan Mi'raj di Rajab ni. Kita mesti kena mengingati, kena ada benda ni. Kena ada. Kena ada. Amo tengok pasti nana. 45 perkara amo tengok. 45 perkara. Apa ni perkara yang sebagai tahun ni bagi orang Islam kena sebut semua, kena mengaji semua, kena bangun semua, kena kecek semua, kena bincang semua kalau kita nak menimbulkan perasaan semangat di dalam mengamalkan perkara-perkara amalan di dalam agama Islam kita. Benda-benda ni lah yang kita boleh masuk ke dalam jiwa anak-anak kita, umat-umat semua, supaya ia dapat tingkat lagi ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hamba tengoknya. Jadi malam ni supaya tak kosongnya, hamba pun ada sikit nak cetuh perkara-perkara yang berkaitan dengan iaitu Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Kerana benda ni penting sekali ibu-ibu ayah-ayah. Jadi kita sedia maklum ibu-ibu ayah-ayah, kata manusia di hari ni sibuk dengan kerja buat. Betul lah dengan Nabi kata kiamat ni tak akan berlaku malaikat masa tu jadi sikap. Maksudnya manusia tak padu ke masa kerja semata. Kerja semata, ambil kerongkan semata. Sehingga apa? Sehingga tak ada nak buat amal ibadat, sibuk telajak. Bila keadaan lagu tu maju telajak, maka tak lama dah tu. Tak lama dah. Ada hadis lain royak banyak lagi. Di akhir zaman juga. Perang demi perang. Peperangan demi peperangan. Tu Nabi royak juga akhir zaman. Hari ni berlaku siap dah. Tengok dah perang tak ada berhenti gaduh lagi. Di Palestin ke, di Ukraine ke, di Ukraina ke, nak royak tu perang tak ada berhenti gaduh. Boleh jadi besarnya akan berlaku peperangan dunia yang ketiga. Tak tahulah ngarupa mana, tak tahulah. Tapi sama-sama baikkan berlaku, sama-sama duk cagak berlaku. Ni kita tengok di hari ni nak ayat tu. Apatah lagi di Timur Tengah, di negeri-negeri Arab. Nak ayat kata di hari ni. Pelik-pelik kita tengoknya di hari ni. Di Afrika ko, di negeri Arab sendiri ko, jumpa dengan gedung-gedung mah pula di hari ni. Tu nak ayat jumpa dalam bukit, dalam batu nak ayat jumpa mah ni banyak sebuti bukit nak ayat. Allahu Akbar. Kaya memang Nabi dah ayat dah. Ayat dah dulu gali iaitu minyak gas. Tu nak ayat tu tak ada lama dah. Ni mah pula jumpa pula mah ni yak kuning mah. Allahu Akbar. Banyaklah habu-habu ni pula. Ni nak ayat tak akan berlaku kiamat nak ayat. Banyaklah. Kita tengok dalam hadis-hadis fitan, hadis-hadis yang Nabi duk cerita tentang alamat kiamat ni banyak. Banyak. Tu. Kena ingat molek. Ilmu agama di akhir-akhir zaman ni Tuhan kehapuh. Kau kurang dah. Sehingga Nabi kata bila akhir ni pakat tinggal puak jahil belaka. Pakat duk percaya ke puak jahil belaka. Hak jahil itulah duk petua ni. Duk royak gitu, royak ni duk bahau dengan agama. Ni pun nak timbul dah. Nak royak tu banyak dah hari ni, dakwah banyak sekali nak royak. Sebab tu kita waspadalah. Kita waspadalah benda ni kepada diri kita dan anak buah kita semua. Ingat molek. Ni belum mati lagi. Belum mati, belum meninggal lagi kita ni. Hari ni kita kena beringat dah. Tu. Maka kita sedia maklum bahawa sebenarnya berlaku Isra' dan Mi'raj ni, ibu-ibu, ayah-ayah, hamba boleh royak cerita lama-lama mari dah. Nak royak kata sebab yang pertamanya berlaku kematian Siti Khadijah. Tu. Berlaku kematian Siti Khadijah sebagai isteri pertama, isteri kesayangi Rasulullah. Khadijah ni nak royak kata
hari kematian Khadijah ni macam-macam lah. Catatan di dalam sejarah, dalam hadis Nabi pun ada. Dahsyatnya nak ayat kata Nabi kita ingat sangat-sangat pada Khadijah. Yang mana kubur dia di hari ni duduk di kubur Maklah di Mekah tu. Itu Khadijah nak ayat. Panjang cerita nak cerita ni. Sehingga Nabi hijrah mai ke Madinah. Tahun yang ke-8 Nabi buka Mekah. Nabi gimana tak ada kelik ke rumah Khadijah. Selalu Nabi pergi di kubur Khadijah. Kenapa? Karena kubur Khadijah nak meninggal ni, Khadijah dia pesan ke Nabi kita. Dia berapa perkara dia pesan. Di antara Khadijah pesan apa? Ya Rasulullah, sabarlah di dalam dakwah. Sabarlah dalam dakwah, jangan gaduh. Sabar. Nanti orang Mekah ni masuk Islam habis. Aku tak ada dah nak tengok kejayaan ya Rasulullah. Aku tak ada dah nak tengok mujaya ya Rasulullah. Aku nak mati, aku tak elok dah. Tapi aku nak pesan kepadamu, sabarlah dalam berdakwah. Mengajakkan orang masuk Islam ni, sabar. Nanti orang Mekah masuk Islam habis. Memang sungguh tahun yang ke-8 Nabi kita buka Mekah, orang masuk Islam habis. Tu Nabi duk ingat kata-kata Khadijah, pesan ni Khadijah kepada Nabi kita. Kerana dia pesan berkali-kali. Sebab itulah Nabi bila sampai ke Mekah sudah dah, dia hungar lagi. Selalu dia hungar lagi ke kubur Khadijah. Dia pergi duk menangis. Dia pergi duk royak Khadijah. Saddaqti ya Khadijah. Betul Khadijah kamu kata dulu. Betul Khadijah kamu duk pesan kat aku dulu Khadijah. Sungguh Allah ni orang masuk Islam habis dah Khadijah. Orang Mekah masuk Islam habis dah. Tu nak ayat. Di tahun buka Mekah, ibu-ibu ayah-ayah, Nabi kita nak ayat. Nabi habis-habis serabut nak ayat bila Khadijah mati. Mungkin bini dia seorang tu je. Anak dia Fatimah, hak umur panjang, mati kemudian nak ayat tu. Anak lain sikap-sikap berlaku. Khususnya anak-anak lelaki dia. Anak lelaki dia, anak jantan dia, mati awal-awal lagi, kecil-kecil lagi. Tu nak ayat kata. Hak akhir kali nak ayat tu anak dia hak lekat lama ialah Fatimah lah. Isteri kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak cerita kata. Hani di antara sebab-sebab nak berlakunya Isra' dan Mi'raj ke atas Nabi kita. Setelah Khadijah mati tak lama, Abu Talib pula, pak saudara yang duk cara ke dia tu, dia habis-habislah cinta kasihnya kepada Abu Talib. Kerana orang cara dia, orang fera dia. Ambil dia umur 8 tahun dah. Secara resminya Abu Talib ambil Nabi kita letak di rumah dia. Umur 8 tahun kira tengok. Hingga sampai Abu Talib mati tahun tu Nabi kita umur 50. Khadijah mati umur Nabi kita 50. Khadijah 65 dia meninggal. Abu Talib meninggal ketika Nabi kita umur 50 tu lah. Jadi dua-dua orang kesayangan Rasulullah ni meninggal dengan masa tak berapa lama bertikah. Tu. Lalu itulah Nabi kita nak oyak kata, kalau kita panggil lah ni enggak panggil serabut lah. Sangat-sangat serabut kerana dia sayang Khadijah, isteri dia sayang lah. Pasal apa boleh dia sayang sangat? Di antaranya Nabi kita tupai Khadijah di segi harta. Habis Khadijah korbankan harta-harta dia kepada Nabi kita untuk berdakwah. Habis. Sehingga dia mengaku kata dia tak ada kain untuk nak buat kapal ya Rasulullah. Aku nak minta kain serban muslah ya Rasulullah. Kain serban kamu terima wahyu yang pertama Iqra. Aku nak minta selatu lah. Aku tak ada kain nak kapal diriku ni ya Rasulullah. Sehingga Tuhan hatta gembira kepada Jibril, Tuhan akan beri kain kapal daripada syurga. Hani pisik tak pisik, comel tak comel ni Khadijah nak ayat. Tak ada dah. Nabi pun ada kata dalam hadis dia, di antara 4 orang akhirat lagi akan datang, di antaranya hak paling tinggi sekali Khadijah binti Khuwailid. Isteri aku hak tinggi sekali Khadijah. Pada tinggi pun tengok harta dia habis. Harta dia Allah sedekah dalam Mekah. Allahu Akbar. Sehingga tak ada kain nak pakai kain tapung, baju tapung. Tu nak cerita kata Khadijah habis sungguh. Apa orang lah deh. Kita insya-Allah lah ibu-ibu ayah-ayah, kita pisah boleh masuk syurga. Banyaklah di antara orang-orang yang kita nak jumpa. Kita nak kenal dia. Tak ada nak minta gapo, tak ada nak minta pitih apa. Tak ada nak minta duit gapo, emas gapo. Nak jumpa macam mana kok sifat orang ni. Macam mana kok rupa parah dia lagu mana kok.
Ni amor lah. Kalau si amor rasa nak jumpa macam mana Khadijah nak jumpa belakang lah isteri Nabi, isteri Rasul ni. Bukan Nabi Muhammad saja. Nabi-Nabi lain, Rasul lain nak jumpa belakang lah. Nak jumpa dengan Rasul tu sendiri dan isteri dia, anak beranak dia. Sebab tu kita kena usaha sedaya upaya supaya kita jadi ahli syurga Allah Ta'ala. Ni nak cerita kata kita ni rindu sangat kepada keluarga Nabi nak ayat tu. Apatah Nabi Muhammad sendiri tak kena rakyat dah kita. Nabi Muhammad sendiri tak kena rakyat dah kita. Kita nak jumpa, nak peluk dengan dia macam mana Rasulullah. Kita nak siung dia, kita nak kucuk dia. Ni nak ayat tu cerita-cerita kita nak ayat. Kita dengar nama saja ya. Sifat-sifat yang duk cerita di dalam hadis Nabi gitu-gitu saja. Tapi berupa kulit badan tak pernah tengok kita. Ni nak ayat kata. Segala Nabi dan Rasul lah kita tak pernah tengok. Kita ni umat akhir sekali. Tapi usahalah sedaya upaya ibu-ibu ayah-ayah supaya kita jadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mahu malai-malai, kita kena minta. Ya Allah, jadilah aku ni ahli syurga ya Allah. Sekiranya kalau ada dosa sikit sebanyak, ya Allah muapunglah ya Allah. Jangan buat darah ya Allah, aku tak ada nak ya Allah. Aku nak jadi ahli syurga ya Allah. Bila jadi ahli syurga, ibu-ibu ayah-ayah, bukan sekara, bukan 10 sekara, bukan 1000 perkara yang kita perlu. Tak tahu kata berapa yang kita tengok. Hari ni kenyataan ni lah kita duk usaha sangat. Boleh kita belajar ilmu agama, boleh kita beramal apa yang kita reti, kita belajar di hari ni. Semaya tak pernah kita tinggal, puasa Ramadan tak pernah kita tinggal, kebaikan yang tak pernah kita tinggal segala-gala. Ni ayat barulah kita ni hidup berarti. Hidup berarti, membawa arti hidup. Kerana kita ikut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja Tuhan redha, kita buatlah di hari ni. Kita cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita sedia maklum ibu-ibu, inilah apa panggil salah sebab yang besar sekali boleh berlakunya Isra' dan Mi'raj. Dalam keadaan Nabi kita tengah duk serabut, duk gapo dengan kematian Khadijah dan juga kematian pak saudara dia, bapa saudara dia tu, ayah Sayyidina Ali itulah Abu Talib tu, pak saudara dia. Sedih Abu Talib, dia mati meninggal sedih dengan sebab dia tak masuk Islam. Sebab dia tak masuk Islam, dia baik, dia pera, dia beri makan, dia beri minum, dia beri pakar kepada Nabi kita. Ambil dia kecil, cara lebih pada anak dia lagi, muat utah juga. Masa Nabi kita kecil-kecil nak tu, tak tinggal kot tu ni. Kasih dia saya. Siapa berapa kali orang Quraisy musyrikin Mekah nak nyanyi ke Nabi kita dalam dakwah, tapi pasal tak berjaya berlaku, takut pada Abu Talib. Dialah jaga nak tapi rupa-rupa Abu Talib sendiri tak masuk Islam, tak mengucap. Itulah sedih sekali. Tu Nabi kita boleh maki juga sedih. Pak saudara kita yang dia pera, dia bela kita, tiba-tiba dia asing di akhir hayat dia. Dia meninggal di akhir hayat, dia berpisah sungguh. Dia ke jalan neraka, Nabi ke jalan syurga. Siapa dia tak sedih nak ayat tu. Khadijah sama telah isteri pertama. Ikut Nabi kita saat ni nak ayat tu tak ada gapo, ada jari 10 yang Nabi kita tangi. Tapi Allah Ta'ala temuikan Nabi kita dengan Khadijah seorang sedegah. Seorang sedegah di Mekah nak ayat tu, sehingga dapat zuriat, iaitu ni orang dengan Khadijah saja anak nak ayat tu. Sayangnya Khadijah kepada Rasulullah, tapi terpaksa kena meninggal juga. Meninggal dalam air mata, meninggal dalam air mata, duk minta maaf ke Rasulullah. Ya Rasulullah, maaflah kepada aku ni ya Rasulullah. Sekiranya aku ada salah gapo, aku jadi isterimu. Sekiranya layan ni aku tak memuaskan hatimu ya Rasulullah, maaflah kepada aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, maaflah aku memang aku takut aku ni berdosa, bawa dosa ya Allah. Ya Rasulullah. Nabi kita mengalir air mata, menangis. Tengok sedih Khadijah nak meninggal nak ayat tu. Allahu Akbar nak ayat. Kita macam mana bila orang nak mati, keluarga kita nak mati, adik-beradik kita nak mati. Nak ayat tu macam mana kita rasa nak ayat tu. Nabi pun dimaki, dia ada hati, ada perasaan Nabi kita pun. Keluarga dia nak meninggal, nak tinggal dia dah. Tu. Sehingga Khadijah minta Nabi supaya Nabi berdoa biar Tuhan tu bagi rahmat. Nah ya, Nabi kita Allah menangilah, air mata berat-berat, sabar habis sabar. Itulah Tuhan akak Nabi kita naik ke angkasa.
Sebab tu dalam ayat yang ceritanya linuriyahu min ayatina, dalam Al-Quran ceritanya Tuhan kata aku nak beri tengok kepada Nabi Muhammad ni tanda-tanda kekuasaan aku. Kerana makhluk Allah Ta'ala di angkasa ni Nabi tak pernah tengok lagi. Apatah kita, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, Nabi dia royak tak serupa berlaku. Langit nak royak tu selapis-selapis, bukan macam kosud berapak tu tak. Tu langit tu, sengai langit tu macam bumi dengan langit ni lah, satu-satu lapis nak royak tu. Nabi royak naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketujuh. Jumpalah dengan roh Nabi tu, roh orang tu. Nabi royak so hani nak royak cerita kata Isra' dan Mi'raj. Di samping itulah Allah Ta'ala perintah ke semaya. Perintah semaya. Nabi terima waktu turun mari. Waktu turun mari jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, bila banyak sajak Nabi Musa tu, suruh Nabi kita minta kurang. Nabi pun naik kurang hingga sampai 5 hari ni. Tu nak cerita kata peristiwa yang nak berlakunya Isra' dan Mi'raj. Sebab tu kita kena besar benar tentang semaya ni. Semaya ni apa panggil ku. Nabi kata as-salatu imaduddin. Semaya ni tiada agama ayah-ayah we. Sebagai tiada, sebagai turu. Kalau dia hak mula-mula sekali. Manusia ketika tu, para sahabat hak masuk Islam dah, tak ada semaya, tak ada gapo lagi. Sekadar tukarkan akidah, tukar pegangi, tukar agama daripada sembah berhala kepada sembah Allah yang Maha Kuasa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tu. Nah, jadi manusia tukar daripada sembah berhala, sembah Allah Subhanahu wa taala. Mengucap 2 kalimah syahadah saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beri pengakuan 2 syahadat. Satu tentang Allah, keesaan Allah. Yang keduanya ialah kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak cerita kata berlaku Isra' Mi'raj. Sebab tadi tu di antara besar sekalinya peristiwa kematian, kewafatan iaitu Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama. Yang keduanya pak saudara dia sendiri, bapa saudara Nabi kita sendiri Abu Talib meninggal dunia. Itulah hak banyak ke ulama duk cerita di dalam kitab-kitab dia ni panggil sebab menyebab. Maka pasal apa boleh kita nak gaduh dengan Isra' Mi'raj ni? Setiap tahun kita cakap tentang Isra' dan Mi'raj. Tak lain tak bukan ulama kata gapo yang pertama, untuk nak islahkan diri kita, nak ambil Isra' dan Mi'raj sebagai pengukuran kita. Apa pengukuran kita? Kerana kita nak tahu tentang kebesaran semaya sendiri, tentang kebesaran semaya setara mana, yang mana hukum hakal lain Nabi terima di dunia melalui Jibril alaihi salam. Tapi sedangkan semaya ni Nabi kita naik sendiri dengan Jibril alaihi salam. Sehingga tepat yang Nabi kita terima semaya ni, Jibril tak boleh sapa sana kali. Nabi kita naik sendiri saja. Hanya kemuliaan ketinggian nak ayat kata. Sebab tu tak boleh kita buat main-main dengan semaya. Tu apa ni, Nabi dia ambil tempat tinggi. Dia ambil tempat tinggi semaya ni. Hak lain tak katalah panggil tiada agama, tapi semaya Nabi kata tiada agama. Siapa dia mendirikan semaya, orang ni mendirikan agama. Siapa dia tinggal semaya, orang ni meruntuhkan agama. Ni nak ayat. Faqad hadamaddin. Sesungguhnya orang ni bila dia tak semaya, orang yang duk meruntuhkan agama. Macam dia merutuh bangunan tu lah. Gergem nanti runtuh lah. Hari bagi lah orang tak semaya. Sebab tu adik-adik pemuda kita, pemudi kita di hari ni, ingatlah semaya jangan tinggal. Duduk di mana sekalipun. Duduk di mana sekalipun adik-adik semua. Duduk kerja di Bakok, duduk kerja di Phuket, duduk kerja di Krabi, duduk kerja di Malaysia, duduk kerja di mana-mana saja yang ada di dalam dunia ni, jangan tinggallah semaya. Kalau tak sewi jadi nahah besar di akhirat esok. Lambat banget kena jumpa dah bila kita tinggal semaya. Padahal tak tinggal semaya pun jumpa juga, tapi kita jumpa dengan bahagia.
jumpa dengan kematian, dengan akhirat, tapi kita jumpa dengan kebahagiaan. Tapi siapa dia yang tinggal semaya, adik-adik, pemuda-pemudi kita, wairun-wairun kita, ingatlah, dia mau akan jumpa dengan kecewa. Dia mau akan jumpa dengan kecewaan. Dengan jumpa dengan kecewa, tu apa ni? Hidup dia mau akan celaka lagi akan datang. Tak berarti dia mau hidup di akhirat esok. Dia mau akan terima balasan Allah Ta'ala dengan bermacam-macam balasan. Sama ada neraka, sama ada bakar, sama ada lain-lain lagi. Ni orang tinggal semaya. Lebih-lebih lagi Tuhan ada royak dah. Tuhan cedek satu neraka, nama neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar, qalu lam nakum minal musallin. Ni nak cerita orang tak semaya masuk neraka Saqar. Ni adik-adik romanjo kita, adik-adik perempuan kita, adik-adik lelaki, ingatlah dia hari ni. Jangan lalai telajar, jangan suka turut nafsu sangat. Jangan duk mengilah derah-derah dalam YouTube. Dalam YouTube yang duk mengilah derah-derah. Jangan duk tunjuk kebodohan kita, kejahilan kita kepada orang. Jangan duk buat benda-benda yang tak senonoh dengan agama. Jangan duk kecek benda-benda yang jadi locah. Perkara-perkara yang tak comel di dalam agama. Jangan duk kecek buat sehai main. Upama kita mengopak ke orang ke, atau duk kecek hak orang tu orang ni ke, atau tak ada duk menyapung. Duk menyapung di dalam YouTube atau dalam YouTube yang mana kita duk dengar hari ni. Ayat tu muda-mudi kita semua jadi gelenyar telajak. Bimai-bimai tu tarik dengan serta mengetahui lagi ke datang. Macam mana kita nak buat di dunia? Kita boleh royak, boleh kata, boleh dalih, boleh helah. Apa orang kata dia boleh helah, boleh jawab, boleh kata. Tapi akhirat esok mulut tak boleh nak bercakap dah adik-adik nak ayat. Bila kita mati Tuhan royak dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ni Tuhan kata aku teri habis dah mulut-mulut. Al-yawm nak ayat tu. Hari akhirat esok ni ayat Tuhan teri habis dah. Nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita ni akan bercakap dengan Ta'ala, akan mengaku satu persatu perbuatan kita, dan kaki kita juga menyokong tangan kita, kata akulah sebagai saksinya. Ni tak ada dah jalan lain. Ni adik-adik semua ingat molek lah, khususnya adik-adik kita duk kerja di Bangkok, yang mana baru ni duk jumpa dengan folk kita semua. Alhamdulillah, baik-baik belakang. Tapi sebagai pesan ni, bagi pesan ni nak ayat kata, jagalah agama kita molek. Biarlah huduh rupa kita tak apa masuk syurga. Jangan kata janguk masuk neraka buat gapo nama bakar di Allah Ta'ala habis. Hak janguk saat ni tu Tuhan bakar jadi huduh habis. Macam mana tengok sekerak kena makan di api lagu mana? Muka kita lagu tu lah. Muka parut habis, reyuk habis duduk dalam neraka esok. Walau kita janguk jadi darah duduk di dunia sekalipun. Ni kena bakar di api sikit lagi, tengok no ya tu. Tak kena dah orang. Adik-beradik tak kena, ibu bapa tak kena dah kita kalau kita kena bakar di api neraka. No ya, orang makan di api lagu mana cuba tengoklah. Huduh habis huduh no ya tu. Ni nak cerita adik-adik. Sebab itulah hari ni kena jaga molek. Apatah lagi pergaulan kita. Adik-adik yang duduk jauh daripada ibu bapa, yang mana duduk jauh daripada keluarga waris-waris, kita jaga molek. Yang pertama, jaga tubuh kita. Jaga tubuh kita biar berisuk. Jangan duduk main gelinya-gelinya. Siapa berlaku berzina, siapa berlaku yang tak comel. Ni tak teruk sekali lah. Noyak tu. Tu. Kita bersetuju gapo kita pisah jadi kita menikah. Kita menikah. Pada tu kita jagalah semaya kita. Adik-adik perempuan pun jaga semaya. Jaga semaya waktu kita. Jangan duk gelinya, jangan duk apa. Nak secara kita buat secara nak. Jangan buat main, buat bergena, buat kasih, jangan. Tak klik modal. Allah Ta'ala merka kepada orang yang melakukan maksiat ni bukan sikit-sikit. Lebih-lebih lagi berzina. Berzina ni Allah Ta'ala menzahirkan di akhirat esok. Hak tino bekak macam puluk dah. Tu bekak barang dia macam beruk tino. Hak kita tengok dah hari ni. Lagu mana beruk tino? Bumbung beruk tino tu macam mana? Tak gitu, macam mutu wispa dah.
Mutu Wispah, ada Ruda, ada Tayar di belakang tu. Lagu tu dah hari tino di pada masa esok. Orang jatuh pun Tuhan jadi bekak dah heret barang dia tu lah. Di akhirat lagi ke datang. Sekso, pendek kata sekso. Sebab tu tak ada jalan lain kita jadilah kita ni orang yang soleh dan solehah. Nak yang molek, kita jalan molek. Kita nikah dah, kita duduk dengan molek, kerja buat jadi mak comel, berjaya dalam hidup kita. Kereta tak ada boleh beli kereta, rumah tak ada boleh buat rumah, pitih tak ada pitih. Inilah orang gunakan masa yang Allah Ta'ala beri ni seguna-guna sekali. Lebih lagi jagalah semaya 5 waktu adik-adik. Tak kira duduk di mana, tak kira duduk di mana, nak ayat kata jagalah benda ni. Ini berlaku Isra' Mi'raj. Yang pertama, kita mengingati tiap-tiap tahun Isra' Mi'raj ni tak lain tak bukan untuk nak islahkan diri. Untuk nak islahkan diri. Bahasa kita kata untuk nak baiki diri. Boleh kita duk cakap sangat ni buku Isra' Mi'raj ni, nak ambil peristiwa Isra' Mi'raj ni, apa yang kita pedah ada dalam tu untuk nak baiki diri kita. Di mana lagi tempat yang pasti kita kena tapung-tapung, kena baiki. Kena baiki di mana lagi, kena tapung mana lagi. Kita ambil Isra' Mi'raj ni. Kerana dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni bukan nak ayat semaya saja. Semaya ni hak asasi. Kerana Nabi terima semaya. Tapi dalam perjalanan Nabi tu, yang Allah Ta'ala tunjuk gambar semua kepada Nabi kita tu bukan peri-peri tu. Bukan peri-peri tu. Tu ayat banyak dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni. Kerana Tuhan tunjuk di tengah-tengah perjalanan Nabi kita ni, banyak dalam hadis-hadis Nabi duk ayat tu. Tuhan tunjuk goni macam ni, orang gening masa ni semua tu. Tu nak ayat kata tu. Melalui gambar hukum Allah Ta'ala melalui gambar tak ada ayat dengan mulut kata gini tak. Tuhan tunjuk gambar. Maka Nabi kita tanya Jibril alaihi salam satu persatu. Apa yang Jibril maksudnya Tuhan tunjuk gambar macam ni? Jibril pun ayatlah pasal gini umatmu lagi ke datang Muhammad. Tak ada orang lain nak ayat buat kita lah. Umat Nabi Muhammad hari ni. Bukan umat Nabi Musa, Nabi Isa apa tak. Umat Nabi Muhammad hari ni macam-macam. Itu nanti kita cerita di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj satu persatu. Yang keduanya, kita tengoknya kepentingan Isra' Mi'raj ni untuk nak baiki diri kita dan untuk kita nak tingkatkan amal-amal ibadat kita. Gapo tu? Iaitu nak ayat kata berlaku Isra' dan Mi'raj ni, nak ayat dia mula mana tu? Dalam ayat Al-Quran yang Tuhan cerita kata minal masjidil harami ilal masjidil aqsa subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ulama dia orang mari tafsir ni kata kepentingan masjid. Apa tu masjid ni tempat semaya. Tempat semaya masjid ni. Kerana Nabi kita dia Isra' Mi'raj ni nak boleh naik ke angkasa bukan di Mekah. Di Mekah tu berjalan dulu. Berjalan dulu dengan seekor bawa. Yang Jibril waktu turun mai kepada Nabi kita pada malam tu bawa putih. Nabi naik situ minal masjidil haram. Bermula Nabi kita nak Isra'-nya mula di Masjid Haram. Lepas tu pergi ke mana? Ilal masjidil aqsa, menuju ke masjidil aqsa. Maka ulama kata ini pun satu juga, boleh kebaikan kepada kita, boleh kita faham, boleh kita ambil, iaitu kepentingan masjid. Masjid. Masjid adalah tempat semaya ni masjid. Tu nak ya. Maka masjid dalam Islam ni tak ada dah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Tu nak ayat tu. Orang nak imarah ke masjid hari tu orang yang beriman. Orang yang beriman pada hari akhirat. Ni Tuhan ada cerita dalam Al-Quran sendiri. Sebab tu di antara panggil kepentingan dan kebesaran masjid. Pasal Nabi kita mula di masjid. Mula lopak di masjid, mula berjalan di masjid menuju kepada Masjidil Aqsa. Panggil tubik sejid, masuk sejid. Dimakia juga kita dah hari ni nak comel seseorang saat ni kena masuk sejid.
kena masuk sejik tubik sejik, masuk sejik tubik sejik, barulah orang ni jadi comel. Ni kita nak beki diri kita ni ibu-ibu ayah ayah. Bukan kita duk kecek peri-peri nak royak bahari tu dak. Nak ambil intisari, nak ambil kesimpulan. Tu daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni lah kita nak ambil keagungnya dia, hukum hakir dia, segala-gala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Banyaklah kesabaran Rasulullah macam mana. Ketika Khadijah nak meninggal, saudara dia meninggal nak ayat tu, macam mana hati Rasulullah, tapi tetap dia sabar, tetap dia sabar nak ayat. Sebab itulah sabar ni panggil anak kunci bagi kejayaan. Wa basyiris sabirin, Tuhan kata. Wa basyiris sabirin, Tuhan beri berita baik kepada orang yang sabar. Orang sabar ni dapat berita baik. Dapat berita baik, berita baik. Tu nak ayat kata. Ni ibu-ibu ayah-ayah. Yang ke seterusnya, boleh kita duk cakap Isra' Mi'raj ni apa? Untuk nak selesaikan masalah. Nak selesai masalah. Jadi orang kita ni nak ayat kata hidup dunia ni penuh dengan kelalaian ni. Masalah demi masalah. Lepas masalah, masalah. Lepas masalah, masalah. Bila tu? Selama kita tak masuk sejik. Bila kita cari sejik dah, berarti orang ni sudah pun selesai masalah dia. Lagi mana orang tak cari sejik, orang ni tak selesai masalah. Lobby kot tu, lobby kot ni, dosa tu, dosa ni. Bila dia masuk masjid, berarti orang ni kembali kepada Allah. Orang ni sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ibu-ibu ayah-ayah nak cerita kata tentang kebesaran Isra' dan Mi'raj. Sebab tu setiap tahun di negeri-negeri luar, bila Rajab, ketebah tak ada bunyi apa. Tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Masjid tu buat Isra' Mi'raj, masjid macam-macam. Macam-macam bagi intisari Isra' Mi'raj. Tu dalam ketebah. Dan di tempat-tempat besar di Mahabu Tialai, persatuan pelajar, dia jemput orang-orang tertentu supaya dia cakap tentang Isra' dan Mi'raj berkenaan dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam. Tu nak ayat. Kalau berlakunya di tengah-tengah dakwah Rasulullah, perjuangan Rasulullah, bukan akhir perjuangan Rasulullah dak. Tengah-tengah. Nak cerita kata 10 tahun Nabi kita duk berjuang. 10 tahun Nabi kita bawa agama di Mekah. Ketika tu nak berlaku Isra' Mi'raj tu. Ambil dia umur 40 Nabi kita mula berdakwah. Tuhan letak jadi Rasul. Siapa Nabi kita umur 50. 10 tahun jarak Nabi kita berdakwah dah. Tu. Jadi para sahabat ramai dah masuk Islamnya. Tu. Di antaranya sudah pun panggil Sayyidina Umar sudah memeluk agama Islam dah. Sahabat-sahabat besar banyak dah masuk Islam. Nak ayat tu. Tu berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tengah-tengah perjuangan Rasulullah. Dalam Rasulullah berdakwah telah berlakunya Isra' Mi'raj. Turunlah semaya supaya sahabat-sahabat yang masuk Islam dah tu mula Nabi ajar semaya, ibu-ibu. Belum pada tu tak ada lagi. Belum pada 10 tahun, 9 tahun tu Nabi kita duk tukar mengucap, tukar agama. Daripada hak semua takut, hak semua berhala, hak semua selain daripada Allah, maka tukarlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tukar dengan mengucap dua kalimah syahadah. Jadi Islam jadi. Tapi tak ada buat apa. Bila setelah Nabi turun daripada Isra' Mi'raj itulah baru Nabi kita ajar kepada para sahabat, iaitu semaya 5 waktu. Hal lain tak ada lagi. Puasa ke dia? Puasa ni setelah Nabi kita hijrah ke Madinah dah masuk tahun yang kedua, barulah wajib puasa. Tapi semaya belum pada tu lagi. Belum pada tu lagi bertahun. Tak silap agak dalam 4 tahun apa. Ataupun 3 tahun lebih, 4 tahun lebih gitulah. Tu lebih kurang nak ayat kata. Tu Isra' dan Mi'raj membawa hukum semaya saat itu wajib ke atas umat Islam bermula daripada Rasulullah dan para sahabat ketika itulah. Tu manusia ataupun sahabat laksanakan semaya pada ketika tu nak cerita kata. Maka ulama kata di antaranya
Nak selesai masalah. Apa nak selesai masalah? Tilikkan kita dah hari ni, pandangnya kita ni, selama mana orang ni tak kembali kepada masjid, maka orang ni tak selesai masalah dia. Walau ada kereta, ada pitih banyak, ada gapo rumah banyak, gapo serumah saat ni, kele-kele dia berjaya belakang, menegak dia berjaya belakang, tapi Tuhan tak masuk sejid. Orang ni belum lagi selesai masalah. Bila dia cari sejid dah, barulah selesai masalah. Ni kita duk cakap tentang Isra' dan Mi'raj ni. Nak islahkan diri kita. Tu sebagai buat pengukuran umat Islam ni, iaitu sejid. Maka begitu juga kalau kita tak cari sejid, tak selesai masalah. Sebab tu hadis Nabi kata, siapa dia umur 40, kalau tak kembali lagi kepada jalan yang baik, tak benih lagi kebaikan di atas kejahatan, masih ada jahat lagi umur 40, Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap sedialah, Nabi kata, akan pergi duduk ke dalam neraka. Dalam neraka umur 40. Sebab itulah kita dah hari ni Isra' Mi'raj ni bukan sia-sia dak. Ni segi Isra' Mi'raj. Dilahi pula kebesaran hari Islam ni macam Muharram. Bulan Muharram, 10 Muharram, peristiwa berlakunya, nak ayat kata, bukan kata berlaku bulan apa ni, bulan Muharram saat ni tu tahun baru Islam gitu dah. Berlaku peristiwa besar juga. Peristiwa besar juga. Di antaranya gapo nama ni? Peristiwa Nabi Nuh alaihi salam. Terlepasnya Nabi Nuh dan umat-umat dia hak ikut dia, hak beriman pada dia, dapat naik kapal besar, bahtera besar, sehingga hindari daripada banjir besar, lepas pada banjir besar, tak mati, tak meninggal dunia. Tapi orang yang tak beriman kepada Nabi Nuh, Allahu Akbar, mati habis licin, macam lembu kubah juga, pelapung kerana banjir besar terlajak. Tu nak ayat kata. Tu begitu juga Nabi Musa alaihi salam, 10 Muharram, nak ayat orang Yahudi duk puasa tu, pasal Allah Ta'ala melepaskan daripada Allah Ta'ala melepaskan Nabi Musa daripada serengi Fir'aun. Fir'aun nak bunuh, mati. Ni pun pengajaran kita juga. Nak royak kata pengajaran kita juga. Tu. Walau peristiwa macam tu sekalipun, kita boleh ambil intisari dia, boleh ambil parti-parti dia untuk kita jadikan perkara-perkara yang membawa kepada kita saat itu tekadkan ketakwaan kita. Ni nak cerita dalam Islam nak ayat. Begitulah nak ayat. Banyak dalam Islam nak ayat, beri faedah kepada kita. Sebab tu hari ni aci boleh hamba ni, tutup guru kita, ustaz-ustaz kita, doktor-doktor kita pakat kecek lah tentang kemuliaan hari-hari besar Islam ni, supaya umat-umat kita hari ni pakat dengar. Kerana dia duk sibuk dengan loi katung, hon duk sibuk dengan songkran, hon ni duk sibuk Valentine, kita duk senyap saja, tak ada gapo. Baik kita cakap hari ni, nak cakap rupa mana dalam YouTube ke, dalam radio ke, tu nak ayat, dan dalam ketebah ke, ikutlah hari ni kita kena sebar lebih-lebih lagi dalam media ni. Nak ayat kata orang lain ni ada kata berlaku, cakaplah siapa dia ada ilmiah banyak, maka dia boleh korek banyak sedalam-dalam, boleh ambil berlaku. Boleh ambil berlaku. Nak ayat terbanyak ni panggil kita nak bina ummah kita. Nak bina ummah kita, barulah pakat sedar sikit banyak. Mu sedar 2 orang, aku sedar 3 orang, ni sedar 10 orang. Alhamdulillah. Nak ayat kata ni lebih molek dalam Islam kita. Nak ayat ni yang tengoknya hari ni, alhamdulillah. Itulah nak ceritanya. Maka di akhir-akhir ni amo nak sebutlah sikitnya. Nak sebut apa tu? Pondok Ambo lah. Pondok Ambo ni tak boleh bayar lagi lah. Panggil tanah tu, kalau nak beli ni tak boleh bayar lagi. Sekarang ni pitih tu lebih kurang masuk dah 1,900,000 dah. Tu lebih kurang dah. Kalau lebih pun tak banyak, kalau kurang pun tak banyak. 1,900,000 dah. Jadi ambo kena guna 3 juta lebih. Bahkan 4 juta lah kata. Tu nak ayat kata
masih dalam pungut tel lagi lah hari ni. Siapa dia nak buat khairat, nak buat gapo, berharaplah tengok nombor akaun bank yang ada di YouTube tu bolehlah nak wisu bengi bolehlah, kerana benda ni bukan hak ambo milik dak. Ambo nak buat urusan ya, ambo nak cara sama tara hidup dunia ni ya. Ambo mati ambo gapo, serahlah kepada orang hidup lain pula cara benda ni. Abang ni benda wakaf, benda wakaf bukan milik ambo gapo dak. Sebab tu ambo nak buat ni, nak bangun ni panggil pondok, pondok orang tua warga mah Malaysia, panggil warga emas. Ni nak ayat tahu orang tua ambo nak tu ni. Masih dalam pungut tel lagi lah, tapi sengai lama ambo tak sebut dalam pengajar, dalam mengajar ambo, dalam kuliah ambo ni, pasal tengok suasana di hari ni dia banjir, duduk dalam susah. Manusia pitih tak ada, goding tak ada, nak makan tu makan ni. Itulah kita tak sebut mana tu. Tu dah. Maka alhamdulillah, di antaranya panggil Nabi disebut dalam hadis katakan, Nabi kata kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Hak ni pun daripada Uqbah bin Amir. Dia pernah cerita, dia kata aku dengar Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah dengar Nabi kata, Nabi bersabda, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Tiap-tiap seorang ni di bawah bayangi sedekah dia. Tu. Tiap-tiap seorang, kullu mri'in, tiap-tiap seorang ni fi zilli sadaqatihi, di bawah bayar sedekah dia. Orang hak sedekah buat jariah, sedekah lah pendek kata, melalui sedekah ni Allah Ta'ala buat bayar di akhirat esok. Orang ni tak kena panah di mahsyar esok. Panah terik tak kena noyak tu. Orang tak kena panah tu, noyak. Orang yang kena panah tu, Allah habis-habis terik lah noyak tu. Bukan panah macam lo ni. Panah lo ni pun tak tahan dah, perlu berengah tak dah. Noyak tu tak boleh duduk dah. Seminggu tak mandi tak boleh duduk dah. Ni di pada masa esok bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan beratus tahun. Duk jumpa panas saja, tak jumpa dengan air, tak jumpa dengan minum, ya tak ada dah. Maka orang sedekah ni, Uqbah tanya aku, dia dengar Rasulullah kata, orang sedekah ni akan duduk di bawah bayar sedekah dia. Bila dia Tuhan buat sebab dengan payung, buat sebab dengan tai hujan tu, dia lindung matahari, tak kena dia ni, tak kena panah. Bila tu tak kena panah tu, hatta yuqda bainan nas, sehingga selesai urusan manusia di pada masa. Jadi sehingga duk terdedah dua bayar ni, sehingga habis kerja manusia di pada masa. Semua tu akan beralih hidup lain pula. Tu nak ayat kata selama duk di pada masa ni, duk bayar sedekah dia lah. Sebab tu dah hari ni kita banyaklah sedekah. Tak ada kira lah hak amba, hak pia pun sedekah lah. Rupa sedekah macam mana tak ada kira lah. Hak amba ni jariah. Dia nak sedekah, nak pergi makan ke dia tu, nak menanuk ke dia ni, tak ada apa sedekah. Dia tu nak pergi pisau, dia tu nak pergi wapau, dia tu nak pergi nyawangin, dia tu nak pergi ke website, dia tu nak pergi ke bau, dia tu nak pergi ke ngasai. Tak ada kira apa sedekah. Pahala sedekah tu nak ayat kata, di antara faedah dia boleh bernaung di bawah bayar di mahsyar esok, tak kena panah. Apatah lagi duduk dalam kubur, sedekah ada itu juga. Baca Quran semua banyak. Ulama kata 10 perkara